Lights on, we're ready, feel the sound. Future starts right here, right now. Ideas are rising, breaking through. This is the moment, this is the move. Hands up, together we stand. Building tomorrow with our own hands. No limits, no fear, crystal clear. World class innovators born here. Assalamualaikum. Saya Encik Muhammad Izzat bin Ramli, pensyarah program Bakery dan Pastry Kolej Vocasional Kuala Berang, merangkap guru pembimbing produk inovasi pelajar. Assalamualaikum, saya Zaismi binti Yusof, pensyarah program Bakery dan Pastry Kolej Vocasional Kuala Berang, merangkap pensyarah pembimbing inovasi pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafira Safia binti Samsul Kamal, pelajar program Bakery dan Pastry, dan saya daripada Kolej Vocasional Kuala Berang. Dan hari ini kami akan membuat produk yang bernama Coco Cookies atau dikenali sebagai Coconut Cookies. Nama saya Nur Atika Zulaika binti Muhammad Fuad, pelajar program Bakery dan Pastry. Nama saya Nur Alisha Dahna binti Hairul Anwar, saya pelajar dari program Bakery dan Pastry. Saya Arisa Amira binti Cik Abdul Razak, saya dari program Bakery and Pastry. Saya Wan Nur Ila Dahya binti Wan Ahmad Imran, saya pelajar dari program Bakery dan Pastry. Boleh bagi tahu nama dengan nama kos?
Assalamualaikum, saya Putri dari Kosmetologi. Saya Tasmin dari Kosmetologi. Okey, pada hari ini saya nak kamu berdua bagi pendapat tentang Coco Kiss yang kami buat. Boleh? Boleh. Macam mana rasa dia? Sedap. Dia tak terlalu manis. Dia tak rasa muak. So apa yang cikgu rasa ni, okey lah, sedap, tak manis sangat. Kenalah dengan selera macam cikgu-cikgu kan selalu tak nak yang manis-manis leting-leting tu kan. Yang ni so just nice. Rasa sedap. Dia punya krim dengan coklat ni pun, dia punya campur dengan soft cookies tu okey, tak ada masalah. So bagi cikgu sedap lah. 8/10. Cookies crunchy, sedap. Tak manis sangat. Buttercream pun tak manis sangat. Okey je, sedap. Rating over 5, 4. 4/5. Sedap. Terima kasih.